Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Jakiah, pakar mata dari Mawar Medical Center, Seremban. Hari ini saya akan sambung mengenai simptom style dan kalazion. Apakah yang menyebabkan penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata? Ia boleh disebabkan oleh sel-sel mati dan kekotoran di sekitar kelopak mata. Bagi wanita, makeup yang tidak dicuci dengan sempurna juga menjadi faktor utama. Keadaan ini akan memerangkap bakteria di dalam kelenjar dan menyebabkan jangkitan kuman. Pesakit yang mengalami style atau kalazion akan mengadu terdapat bonjolan ataupun lam di pinggir kelopak mata. Bonjolan pada style menjadi kemerahan dan lebih sakit berbanding kalazion. Kalazion biasanya tidak sakit, tiada kemerahan pada kelopak mata kecuali infected kalazion. Pesakit mengadu foreign body sensation di dalam mata. Kalazion yang besar boleh menekan berbola mata dan menyebabkan mata kabur. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.